Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda nak tahu tak apa aktiviti yang menarik menanti pada 8 bulan 11 ni? Kita ada aktiviti keusahawanan 2025 di Sekolah Kebangsaan Kampung Pasir. Pelbagai aktiviti-aktiviti yang menarik menanti sekitar komuniti sekolah dan sekitar masyarakat di sini. Anda nak tahu apa aktiviti yang menarik menanti anda, yang best-best, yang syok? Jom ikut saya. Let's go. Okey, sepanjang laluan parking-parking di tempat parking cikgu ni, kita boleh tengok vendor-vendor akan berniaga di sekitar sini dan banyak lagi aktiviti penjualan-penjualan yang macam-macam, pelbagai aneka makanan, pilihan, minuman, makanan-makanan viral yang terdapat di sepanjang sekitar parking-parking cikgu ni. Kita boleh membeli sambil mendemar kepada pihak sekolah untuk pembangunan tabung-tabung sekolah untuk di masa yang akan datang. Okey, di sepanjang laluan sekitar court ni kita ada macam-macam aktiviti edu games, iaitu kita ada mini golf, sepak, gol dan belon buih gergasi. Yang paling best ya, dalam banyak-banyak edu games ni kita campak macam-macam permainan. Ada dart, ada Beyblade, dam, congkak, catur. Lepas tu satu lagi yang best, anak-anak anda semua boleh main. Kita ada kereta swing. Kereta swing di bahagian ni. Macam-macam pelbagai aktiviti yang best yang boleh ajak anak-anak semua main kat sini pada hari tersebut. Tu dah. Benda apa ni? Kami duduk kat mana ni? Inilah salah satu rumah hantu yang kami akan adakan pada event tersebut. Di suasana rumah hantu ni memang seram. Dan kalau anda nak tahu pada hari kejadian, kita masuk rumah hantu ni ramai-ramai, kita tengok apa yang jadi. Boleh datang beramai-ramai ke rumah hantu kami di SKKP. Kat sinilah tempat dah. Tengok, boleh tengok banner besar ni, dia tulis Ghost House. Ghost House ni salah satu kami punya persiapan awal. Ni belum siap lagi sepenuhnya. Jadi kalau nak tunggu sepenuhnya siap, boleh mai 8 bulan 11 ni. Kita tengok apa jadi. Kawasan ni kita ada mini pawagam SKKP. Kalau kita nak tengok movie yang best-best kat sini, disediakan juga makanan seperti popcorn, lollipop, dan kita boleh layan movie macam biasa. Kita sambil kita makan popcorn, kita layan movie sebiji macam pawagam kat mall-mall kat luar sana. Okey, untuk permainan padang di sini, kita boleh tengok kawasan besar ni, kita mempunyai aktiviti yang pelbagai, iaitu kita ada sepak gol serta jaringan bola jaring. Kita ada boleh score bola jaring kat tempat tersebut, dan juga kita ada belon buih dan juga mini golf di sekitar sepanjang padang yang luas terbentang di SKKP ni. Untuk semua sepanjang aktiviti tu kita boleh bawa, ajak semua mak, ayah, adik-beradik, jiran kita semua, anak-anak boleh main semua aktiviti dekat SKKP semasa aktiviti tersebut yang dijalankan. Okey, kat sini banyak pelbagai aktiviti yang akan dijalankan seperti pameran-pameran agensi yang terlibat. Dan kat sana pula kita ada pentas untuk cabutan bertuah. Okey, cabutan bertuah ni kalau nak tahu, kita ada banyak hadiah-hadiah yang akan diberikan semasa cabutan bertuah. Kita ada antara hadiah utama dia, kita ada package bercuti di Langkawi selama 3 hari 2 malam dan beberapa buah basikal untuk dimenangi, serta sabun lozen basuh baju, dan juga pelbagai hadiah electrical yang untuk kita menangi, dan banyak lagi hadiah-hadiah yang menarik menanti. Jadi apa tunggu lagi? Mari kita bawa mak, ayah, adik-beradik, jiran, family semua kita yang ada semua mai ramai-ramai pada 8 hari bulan 11 2025 pada hari Sabtu jam 8.30 pagi hingga 1.30 petang. Aktiviti-aktiviti yang menarik menanti anda ini bukan hanya untuk terbuka kepada komuniti sekolah, bukan hanya untuk murid-murid sekolah, malah ianya akan kita dapat menyumbang sedikit sebanyak daripada hasil pembelian. Kita dapat menyumbang kepada tabung kebajikan sekolah SKKP di masa akan datang, insya-Allah.